Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa semakin kuat anda menginginkan sesuatu, semakin jauh ia rasa dari genggaman anda? Anda melakukan segalanya dengan betul. Anda membuat papan visi, Anda menulis afirmasi setiap hari, Anda memvisualisasikan kejayaan dengan begitu jelas sehingga anda boleh merasainya. Namun, apa yang anda mahukan itu, sama ada cinta, kemewahan atau kesihatan yang baik, tetap menjadi satu angan-angan di ufuk sana. Anda berada dalam keadaan menunggu, berharap dan meminta. Dan di sinilah letaknya kesilapan paling besar yang kita semua lakukan. Anda telah diajar untuk meminta dari alam semesta, seolah-olah ia adalah seorang jin dalam botol ataupun katalog kosmik. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa alam semesta tidak bertindak balas kepada permintaan anda? Bagaimana jika saya katakan bahawa setiap kali anda berkata, saya mahukan ini, anda sebenarnya sedang menjerit kepada alam semesta saya tidak mempunyai ini? Keadaan keinginan itu sendiri adalah satu frekuensi getaran. Ia adalah getaran kekurangan, kekosongan dan ketiadaan. Dalam medan kuantum, iaitu lautan tenaga dan maklumat yang membentuk semua realiti, tidak ada bahasa seperti bahasa Melayu atau Inggeris. Ia hanya memahami satu bahasa, iaitu bahasa frekuensi. Apabila anda bergetar pada frekuensi kekurangan, medan kuantum tidak mempunyai pilihan lain selain memberikan anda lebih banyak situasi yang sepadan dengan getaran itu. Ia tidak menghukum anda. Ia hanya mematuhi hukum fizik. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda ada. Inilah paradoks keinginan. Perbuatan menginginkan sesuatu secara aktif mencipta jurang bertenaga antara anda dan perkara itu, mengukuhkan ketiadaannya dalam realiti semasa anda. Jadi, jika meminta tidak berkesan, apa yang patut anda lakukan? Jawapannya bukan di luar sana. Ia ada di dalam diri anda. Alam semesta bukanlah mesin layan diri di mana anda memasukkan permintaan dan mengharapkan hasilnya keluar. Sebaliknya, bayangkan ia sebagai sebuah cermin yang sempurna dan tidak pernah silap. Ia tidak menilai, tidak memilih dan tidak mempunyai agenda tersembunyi. Ia hanya melakukan satu perkara dengan ketepatan yang mutlak, iaitu memantulkan kembali kepada anda keadaan dalaman anda. Jika anda berdiri di hadapan cermin dengan wajah yang muram, cermin itu akan menunjukkan wajah yang muram. Anda boleh menjerit kepada cermin itu, memintanya untuk senyum, merayunya atau cuba berunding dengannya. Tetapi pantulan itu tidak akan berubah sehinggalah anda sendiri yang mengubah ekspresi wajah anda. Sebaik sahaja anda mengukir senyuman, cermin itu serta-merta, tanpa berlengah, memantulkan senyuman kembali kepada anda. Inilah prinsip asas bagaimana realiti berfungsi. Untuk mengubah dunia luaran anda, anda mesti terlebih dahulu mengubah dunia dalaman anda. Penyelesaiannya adalah untuk beralih dari keadaan keinginan kepada keadaan perwujudan. Ini adalah ajaran mistik yang mendalam, yang diajar oleh para bijaksana seperti Neville Goddard, yang menyebutnya sebagai menganggap perasaan hajat yang telah dipenuhi. Kami akan memanggilnya keadaan pencipta. Ini adalah keadaan di mana frekuensi dalaman anda menjadi tidak dapat dibezakan daripada realiti luaran yang anda inginkan. Anda tidak lagi menunggu kekayaan datang. Anda menjadi perwujudan kelimpahan. Anda tidak lagi mencari cinta, anda menjadi cinta itu sendiri. Dalam keadaan ini, tiada lagi jurang antara anda dan keinginan anda. Anda dan ia menjadi satu. Anda tidak lagi meminta dari medan kuantum. Anda memberi arahan kepada medan kuantum dari satu kedudukan autoriti yang tenang. Anda menjadi pusat getaran dan realiti tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya di sekeliling frekuensi baru anda. Ini bukan pemikiran positif. Ini adalah perubahan ontologi.
Ia adalah peralihan daripada menjadi manusia yang menginginkan sesuatu kepada menjadi pencipta yang telah memilikinya. Mengapa begitu sukar untuk mengekalkan keadaan pencipta ini? Mengapa kita sering kembali kepada corak lama, keraguan, ketakutan dan kekurangan? Jawapannya terletak jauh di dalam seni bina minda kita. Ahli neuroscience telah menunjukkan bahawa sekitar 95% daripada kehidupan harian kita, termasuk pemikiran, emosi dan tingkah laku kita, dikawal oleh minda bawah sedar. Minda bawah sedar adalah seperti cakera keras yang besar, menyimpan setiap pengalaman, kepercayaan dan emosi yang pernah anda alami. Bagi kebanyakan kita, cakera keras ini diprogramkan dengan naratif kekurangan sejak kecil lagi. Setiap kali anda mendengar tidak cukup wang, setiap kali anda merasa tidak cukup baik, setiap kali anda mengalami kekecewaan, satu program telah dipasang. Program-program ini berjalan secara automatik di latar belakang, mencipta realiti yang sepadan dengannya. Oleh itu, apabila anda cuba secara sedar untuk merasa berkelimpahan, anda sebenarnya sedang melawan program bawah sedar yang telah berjalan selama berdekad-dekad yang mengatakan sebaliknya. Minda sedar anda yang hanya mempunyai 5% kuasa cuba mengatasi kuasa 95% minda bawah sedar. Ia adalah satu pertempuran yang anda pasti akan kalah jika anda hanya menggunakan tekad semata-mata. Identiti anda, iaitu siapa yang anda percaya diri anda, tertanam dalam program-program bawah sedar ini. Jika identiti anda adalah seseorang yang sentiasa bergelut dari segi kewangan, maka merasa kaya akan terasa seperti satu penipuan. Badan anda yang telah terbiasa dengan kimia tekanan dan kebimbangan akan menolak keadaan kelimpahan yang tenang kerana ia tidak dikenali. Inilah sebabnya mengapa perubahan mesti berlaku pada tahap identiti, bukan hanya pada tahap pemikiran. Anda mesti memprogram semula sistem operasi anda, bukan sekadar menukar kertas dinding pada skrin anda. Anda perlu menjadi orang yang secara semula jadi menarik apa yang anda inginkan, bukan orang yang terpaksa mencuba dengan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Jadi, bagaimana kita boleh meminta minda sedar yang analytical dan menanam identiti baru ini terus ke dalam sistem operasi bawah sedar? Jawapannya adalah sesuatu yang anda lakukan setiap saat, setiap hari, tetapi jarang sekali anda memberikannya perhatian penuh. Ia adalah nafas anda. Nafas adalah jambatan ajaib antara dunia sedar dan dunia tidak sedar. Ia adalah satu-satunya fungsi autonomi dalam badan yang boleh kita kawal secara sedar. Anda tidak perlu berfikir untuk bernafas, tetapi anda boleh memilih untuk mengubah rentaknya pada bila-bila masa. Di sinilah letaknya kuasa anda. Apabila anda berada dalam keadaan tertekan, menginginkan atau kekurangan, pernafasan anda menjadi pendek dan cetek. Ini mengaktifkan sistem saraf simpatetik, mod lawan atau lari, membanjiri badan anda dengan hormon stres seperti kortisol. Dalam keadaan ini, anda secara literal berada dalam mod kelangsungan hidup, bukan mod penciptaan. Dengan mengawal nafas anda secara sedar, anda boleh mengubah keadaan fisiologi anda dalam beberapa minit sahaja. Pernafasan yang perlahan, dalam dan berirama mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, mod rehat dan cerna. Ia memberitahu badan anda bahawa anda selamat, anda dijaga dan segalanya baik-baik saja. Ini bukan sahaja menenangkan minda anda, tetapi ia juga mewujudkan sesuatu yang dipanggil koheren jantung otak. Institut HeartMath telah menunjukkan bahawa apabila jantung dan otak anda bergetar dalam keadaan harmoni, prestasi kognitif anda meningkat, sistem imun anda menjadi lebih kuat dan yang paling penting, anda memancarkan medan elektromagnet yang kuat dan koheren. Medan ini adalah tanda tangan tenaga anda. Ia adalah isyarat yang anda siarkan kepada medan kuantum.
Dengan menggunakan nafas untuk beralih dari keadaan tidak koheren kepada koheren, anda secara fizikal mengubah frekuensi anda dari kekurangan kepada keutuhan. Anda sedang menyediakan pentas untuk keajaiban berlaku. Sekarang, mari kita selami lebih dalam bagaimana keadaan dalaman anda secara literal membentuk realiti luaran anda melalui lensa sains yang paling canggih, iaitu fizik kuantum. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dalam fizik kuantum adalah kesan pemerhati yang paling jelas ditunjukkan dalam eksperimen Dwi celah. Dalam eksperimen ini, apabila saintis tidak memerhati zarah seperti elektron, ia berkelakuan seperti gelombang kebarangkalian wujud dalam semua kemungkinan keadaan pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja pemerhati mengukurnya, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Fikirkan tentang implikasinya. Realiti pada tahap yang paling asas wujud sebagai lautan potensi yang tidak terhingga. Tindakan pemerhatian, tindakan kesedaran itu sendiri adalah apa yang mengubah potensi menjadi kenyataan. Siapakah pemerhati dalam hidup anda? Jawapannya adalah anda. Keadaan kesedaran anda, frekuensi getaran anda, adalah daya pemerhati yang meruntuhkan gelombang kebarangkalian menjadi pengalaman yang anda panggil realiti. Apabila anda berada dalam keadaan kekurangan, ketakutan atau keinginan, kesedaran anda tidak koheren. Ia seperti cahaya dari mentol lampu biasa, berselerak dan tidak fokus. Ia meruntuhkan realiti secara rawak, mencipta kehidupan yang terasa huru-hara dan di luar kawalan anda. Walau bagaimanapun, apabila anda memasuki keadaan pencipta, keadaan koheren jantung otak, kesedaran anda menjadi seperti laser. Ia fokus, kuat dan teratur. Dalam keadaan ini, anda menjadi pemerhati yang berkuasa. Anda tidak lagi meruntuhkan potensi secara rawak. Sebaliknya, anda memilih potensi khusus dari medan kuantum yang sepadan dengan frekuensi dalaman anda dan meruntuhkannya menjadi pengalaman fizikal. Ini adalah prinsip resonans. Sama seperti garputala akan menyebabkan garputala lain dengan frekuensi yang sama bergetar, keadaan dalaman anda yang koheren akan menyebabkan realiti yang sepadan dengannya bergetar dan muncul dalam hidup anda. Anda tidak mencipta sesuatu dari tiada. Anda memilih dari segala-galanya yang sudah wujud. Kegagalan anda pada masa lalu bukanlah bukti bahawa manifestasi itu palsu. Sebaliknya, ia adalah bukti ketepatannya yang sempurna. Alam semesta sentiasa memantulkan keadaan, tidak koheren anda dengan sempurna. Sekarang tiba masanya untuk memberikannya isyarat yang jelas dan koheren untuk dipantulkan. Sekarang anda faham mengapa perubahan mesti berlaku dari dalam dan bagaimana nafas adalah kuncinya. Saya akan berkongsi dengan anda satu amalan yang sangat mudah tetapi amat berkuasa untuk membantu anda menanamkan keadaan pencipta ini ke dalam setiap sel dalam badan anda. Saya memanggilnya ritual pernafasan aku adalah. Amalan ini direka untuk memintas minda logik yang meragui dan bercakap terus kepada bahasa minda, bawah sedar, iaitu bahasa perasaan dan identiti. Cari tempat yang tenang di mana anda tidak akan diganggu selama beberapa minit. Duduk atau baring dengan selesa dengan tulang belakang yang lurus. Tutup mata anda dan mulakan dengan mengambil beberapa nafas dalam untuk menenangkan sistem saraf anda. Sekarang, perlahan-lahan tarik nafas melalui hidung dan sambil anda melakukannya, nyatakan perkataan aku dalam fikiran anda. Rasakan nafas itu memenuhi paru-paru anda. Rasakan tenaga kehidupan memasuki badan anda. Tahan nafas seketika di puncak. Kemudian, hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut atau hidung dan sambil anda melakukannya, nyatakan perkataan adalah dalam fikiran anda.
Rasakan semua ketegangan, semua keraguan, semua identiti lama meninggalkan badan anda. Bersama hembusan nafas, teruskan corak ini. Tarik nafas, aku. Hembus nafas adalah, aku adalah. Jangan hanya menyebut perkataan itu, rasakannya. Aku merujuk kepada kesedaran murni, pemerhati, sumber segala ciptaan. Adalah merujuk kepada kewujudan, penjelmaan, realiti yang terzahir. Dengan setiap nafas, anda menyatukan yang tidak terzahir dengan yang terzahir. Anda mengisytiharkan identiti ilahi anda. Lakukan ini selama 5 minit setiap hari. Sebaik-baiknya pada waktu pagi, selepas bangun tidur dan sebelum tidur. Jadikan ia amalan suci anda. Saya mahu anda berhenti seketika sekarang dan cuba 3 pusingan nafas aku adalah ini bersama saya. Tarik nafas, aku. Hembus nafas adalah, sekali lagi. Tarik nafas, aku. Hembus nafas adalah, kali terakhir rasakannya. Tarik nafas, aku. Hembus nafas adalah. Jika anda berjanji untuk mengamalkan ritual ini, komen di bawah dengan perkataan aku adalah untuk mengukuhkan niat anda. Apabila anda mula mengamalkan ritual aku adalah, anda akan menghadapi tentangan. Minda anda akan mula memberitahu anda ini tidak masuk akal, ini tidak akan berhasil, siapa yang kamu cuba tipu. Suara-suara ini adalah ego anda, penjaga identiti lama anda. Ia melihat keadaan pencipta yang baru ini sebagai ancaman kepada kewujudannya. Ia akan melakukan apa sahaja untuk menarik anda kembali ke zon selesa yang biasa, walaupun zon selesa itu adalah penderitaan. Di sinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka menganggap keraguan itu sebagai tanda bahawa amalan itu tidak berkesan. Tetapi keraguan itu sebenarnya adalah tanda bahawa ia sedang berkesan. Ia bermakna anda sedang menggegarkan program-program lama. Kuncinya adalah untuk tidak melawan keraguan itu. Jangan berdebat dengannya. Jangan cuba meyakinkannya. Sebaliknya, perlakukan ia seperti awan yang lalu di langit. Akui kehadirannya dan kemudian dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada nafas, kepada sauh. Aku adalah. Satu lagi cabaran yang akan anda hadapi ialah ketidaksabaran. Anda mungkin mengamalkannya selama beberapa hari dan kemudian menjadi kecewa kerana jutaan ringgit anda belum muncul. Ingat, anda sedang memprogram semula sistem yang telah beroperasi selama berdekat-dekat. Ia memerlukan masa dan ketekunan. Fikirkan ia seperti menanam benih. Anda tidak menanam benih pada hari Isnin dan kemudian menggali tanah pada hari Selasa untuk melihat sama ada ia telah tumbuh. Anda mempercayai proses itu. Anda menyiramnya setiap hari dengan amalan anda. Anda memberikannya cahaya matahari dengan keadaan perasaan anda yang tinggi. Dan anda tahu bahawa pada masa yang tepat, ia akan bercambah. Setiap kali anda melakukan ritual pernafasan, aku adalah. Anda sedang menyiram benih itu. Setiap kali anda memilih untuk kembali kepada keadaan pencipta, apabila dicabar oleh keraguan, anda sedang menguatkan akarnya. Tugas anda bukanlah untuk bimbang tentang bagaimana atau bila ia akan berlaku. Tugas anda adalah untuk menstabilkan dan mengekalkan keadaan dalaman anda. Alam semesta akan menguruskan butirannya. Percayalah bahawa medan kuantum sedang menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda, walaupun anda belum dapat melihat buktinya dengan mata kasar anda. Tujuan utama amalan ini bukanlah untuk menjadi satu teknik yang anda lakukan sekali-sekala untuk mendapatkan sesuatu. Matlamat utamanya adalah untuk mengubah keadaan pencipta ini menjadi keadaan kewujudan anda yang semula jadi dan berterusan. Ia adalah tentang bergerak dari melakukan amalan kepada menjadi amalan itu sendiri. Bayangkan satu hari di mana anda tidak perlu lagi mengingatkan diri anda untuk merasa berkelimpahan, kerana kelimpahan adalah siapa diri anda. Bayangkan hidup
dalam keadaan di mana manifestasi bukan lagi satu peristiwa yang luar biasa, tetapi irama semula jadi dalam hidup anda, semudah bernafas. Inilah kebebasan sejati, inilah kedaulatan sejati. Anda tidak lagi menjadi mangsa keadaan, tetapi arkitek realiti anda. Perjalanan ini memerlukan komitmen. Ia memerlukan anda untuk lebih committed kepada kebenaran dalaman anda daripada kepada ilusi dunia luaran. Akan ada hari-hari di mana ia terasa sukar. Akan ada hari-hari di mana realiti 3D anda kelihatan sangat bercanggah dengan apa yang anda cipta di dalam. Pada hari-hari itu, nafas anda adalah penyelamat anda. Kembalilah kepadanya. Sauhkan diri anda dalam kebenaran aku adalah. Ingatlah, anda bukan sekadar zarah dalam alam semesta. Anda adalah seluruh alam semesta yang mengalami dirinya sendiri melalui bentuk manusia. Kuasa yang mencipta dunia terkandung di dalam diri anda. Anda telah melupakannya, tetapi kini tiba masanya untuk mengingatinya. Berhenti meminta, mula menjadi. Berhenti berharap, mula mengarah. Berhenti menunggu keajaiban, mula menjadi keajaiban itu. Perjalanan anda untuk mengingati diri sejati anda bermula sekarang dengan satu nafas yang sedar. Saluran ini dicipta dengan niat, penjagaan dan kasih sayang yang mendalam untuk menyokong anda dalam perjalanan ini. Setiap video adalah satu langkah ke arah kebenaran yang lebih mendalam tentang siapa anda sebenarnya. Jika mesej ini bergema dengan anda, jika anda merasakan panggilan untuk melangkah ke dalam kuasa pencipta anda, maka langgan saluran ini. Tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas panduan seterusnya dalam perjalanan agung ini. Perjalanan 1000 batu bermula dengan satu langkah atau dalam kes ini, dengan satu nafas. Tarik nafas, anda adalah pencipta. Hembus nafas dan biarkan dunia anda berubah.